Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin muslimat sekalian, kali ini kita bawa kepada tuan-tuan dan puan semua bersama kita seorang tamu, iaitu Ustaz Muhammad Adam Iman, untuk membincangkan tentang tajuk tawassul dan istighasah, konsep dan salah faham. Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah fadil Ustaz. Allah yuhayyikum, fatahallahu alaikum. Allah ta'alaikum syekhuna al-habib. Yusallimna jami'an insya-Allah. Ustaz Muhammad Adam Iman, nama yang saya kenal dah disebut-sebut dalam selalu di media sosial bagi orang yang terlibat dengan perbahasan tentang khilafiyat apa semua ni lah. Dulu Ustaz Adam Iman ni dia warna lain. Sekarang warna lain. Yang tu saya akan buat tajuk podcast khas nanti dengan Ustaz Adam nanti. Allah. Pengalaman bersama dengan kumpulan yang dululah kumpulan yang maksudnya cepat bid'ahkan orang, cepat meletakkan umat Nabi Muhammad ni dalam kumpulan khurafat dan sebagainya. Syukur pada Allah SWT, satu nikmat yang tak seluruh alam ni tak boleh nak belilah, nikmat hidayah Allah SWT bimbing, bawa Ustaz Adam yang dahulunya keras. Dulu orang kata mudah lah nak sebut yang ni. Bahkan Ustaz Adam Iman ni juga pernah Ustaz Adam juga pernah larang orang untuk dengar saya dulu tuan-tuan. Allah bersama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanallah, nikmat yang cukup besar. Kembali kepada ajaran ikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ma'as sawadil a'zam. Alhamdulillah. Bersama dengan kumpulan majoriti umat Islam. Tuan-tuan sekalian, bersama dengan kita Ustaz Muhammad Adam Iman bin Muhammad Farid, berasal daripada Johor Bahru. Untung orang Johor. Saya doakan Ustaz Adam satu hari nanti boleh jadi mufti Johor, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Satu hari insya-Allah, satu hari nanti. Dan Ustaz Adam sekarang imam bertauliah Jawi di Surau Al-Mizan, Presin 8 Putrajaya sampai sekarang ke? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang pengkhususan dalam bidang akidah dan fiqh mazhab. Dan dulu Ustaz Adam di SMK Putrajaya, SMK Agama Putrajaya. Berapa tahun dah SMK tu sekarang? Umur SMK tu? Umur SMK itu sejak 2013, 2012 dia diasaskan. Diasaskan 2012, sekarang dalam 14 tahun. 14-15 tahun. Kurang, lama juga. Kemudian Ustaz sambung pendidikan peringkat diploma tahfiz Quran wal Qiraat. Ya, di Darul Quran. Darul Quran Jakim, Kuala Kubu Baru. Habis di situ. Kemudian sejak daripada itu pun dah giat dengan pengajian, pembelajaran, talaqi yang cara online dan cara berdepan dengan beberapa masyayikh al-alami, Dr. Labib Najib, Ustaz Adam pernah belajar Syekh Abdul Hasan Abdul Ilah, Syekh Mukhtar Hashim Jamil Ghalib Al-Yamani, dan Ustaz juga ada tauliah ceramah wilayah persekutuan dan Alhamdulillah Negeri Sembilan. Sekarang tenaga pengajar hadis An-Nabawi di Akademi Nasrul Quran. Masih Mubarak. Kemudian fellow penyelidik di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, ARG. Dan sekarang juga berkhidmat untuk Jabatan Mufti Negeri Pahang, Darul Ma'mur. Tuan-tuan sekalian, umur tak lebih 30 tahun. Masih muda. Bila saya tengok keadaan perjuangan kehidupan Ustaz Adam Iman ni, saya teringat Abdullah bin Umar, satu orang yang sahabat yang aktif, suka belajar, tegas, sangat tegas. Semoga Allah SWT memberikan dan melimpahkan keberkatan. Amin. Seperti para sahabat ni dalam kehidupan Ustaz Adam, insya-Allah. Amin. Ustaz, tajuk kita tawassul. Dia tajuk tawassul ni kita bercakap sebab di Malaysia ni Ustaz, sampai tahap jabatan-jabatan mufti, banyak jabatan mufti di Malaysia ni sampai kena buat keputusan apa semua bahawa ada kumpulan, bukan di Malaysia sahaja, kumpulan yang sangat minoriti, radikal di seluruh dunia Islam ada, menganggap syirik amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tawassul, tabaruk, istighasah
Dan mereka ni aktif termasuk di Malaysia sendiri. Untuk permulaan soalan pertama ni, kita nak minta Ustaz Adam Iman kupas apa yang dimaksudkan dengan tawassul ini yang menjadi punca pertikaian segelintir mereka ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Al-Mukarram Fadil Ustaz Wadi Anwar. Ghafarallahu lana. Allah yahfazkum. Allah fa'ala. Saya membesar dengan nama Ustaz Wadi Anwar, UWA. Tapi dengan warna yang berbeza. So, sangka-sangkaan yang buruk itu telah menyelaputi. Dan Alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada kami dan seamsal yang kami. La ilaha illallah. Untuk ke arah As-Sawadil Azam dan mengambil keberkatan ilmu dan dakwah serta irsyad dan ta'lim dari Ustaz Walillahil hamd wal minnah. Alhamdulillah jami'an. Allah yahfazukum Ustazuna. Berkenaan dengan soalan Ustaz yang pertama, soalan yang amat penting. Ya. Apakah itu tawassul? Tawassul berasal daripada perkataan Arab tawassala. Ya. Tawassala seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Duraid dan juga Imam Ibn Faris dalam Maqayisul Lughah. Ibn Manzur dalam Lisanul Arab juga mentarifkan adalah al-qurbah ila syai'. Maksudnya mendekati sesuatu perkara. Al-qurbah ila syai', mendekati sesuatu perkara dengan sesuatu perkara yang lain. Tawassala. Maksudnya kita nak pergi ke satu tempat A, kita guna apa untuk sampai ke tempat itu? Itu tawassala. Okey. Itulah adalah wassala. Maksudnya kita menyambungkan ke tujuan kita guna apa? Okey. Dan sebahagian macam Ibn Manzur mentafsirkan ianya al-qurbah bi raghbatin. Iaitu kita mendekati sesuatu perkara dengan menggunakan satu alat, satu perantara dengan penuh rasa minat kita kepada tujuan kita tersebut. Jadi simpulnya tawassul adalah kita nak pi kepada satu tempat, kita guna apa nak pi tempat tu, itu adalah tawassul. Okey. Ibaratnya kita nak pi Sungai Petani, kita naik kereta. Tawassul kita tu kereta. Kereta. Jadi itu adalah analogi yang mudah faham untuk orang awam. Okey. Bukan kereta itu tujuan kita, tapi Sungai Petani tujuan kita. Okey. Kereta adalah wasilah, iaitu tawassul, perantara yang membuatkan kita sampai ke tujuan kita. Baik. Jadi itulah yang menjadi asbab mendekatkan kita kepada Sungai Petani yang menjadi tujuan. Jadi itu adalah erti kata tawassul dari sudut lughah. Adapun dari sudut syarak, yang ni yang penting ni. Yang penting. Okey. Daripada sudut syarak, tawassul adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara-perantara yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syarak. Perantara yang dibenarkan syarak. Benarkan syarak. Okey. Maksudnya kalau kita kata ada orang kata okey, tak boleh perantara, kita kena pi Allah direct saja. Kita kena pi kepada Allah Taala ni direct saja. Kita dengan hamba ni tak ada halangan. Yang tu yang banyak Ustaz. Depa beritahu ke orang awam tak kena direct. Tak boleh perantara-perantara ni tak dibenarkan. Dia sebut ke orang awam syirik Ustaz. Itu masalah. Okey. Kita dah terus masuk ke inti perbahasan ni. Tak tahu Ustaz. Minta maaf lah. Okey. Maksudnya soalan Ustaz Wadi terus panas. Terus tepat ke sasaran. Okey. Orang kata syirik. Padahal untuk pergi kepada Allah, memang Allah menyuruh kita untuk mengambil perantara dan cara untuk sampai kepada dia. Allah sendiri yang ajak. Allah sendiri ajak benda tu. Hak tu lah poin. Allah sendiri yang ajak. Silakan Ustaz. Kalau orang kata mana dalil? Itu soalan kedua. Mana Allah ajak? Dalil. Silakan Ustaz. Kan? Cantik. Dalil. Okey, cantik. Dalil dia termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah jalan menuju kepada ilaihi, itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-wasilah. Dan carilah jalan untuk menuju kepada Allah Taala itu menerusi wasilah tadi itu, iaitu benda ataupun apa-apa komponen yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan cari jalan kepada Allah tu dengan jalan-jalan atau cara-cara yang menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dia perantara yang kita maksudkan. Ini dalil paling tinggi. Betul. Paling kuat. Bukan kita maksudkan perantara tu seperti mana orang kafir maksudkan, iaitu orang-orang yang mana tidak beriman kepada Allah, yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka anggap itu sebagai anak-anak perempuan Tuhan, mereka anggap itu sebagai anak-anak Tuhan, dan ejen-ejen yang mana mengutip doa-doa kita ni pergi sampai kat Tuhan, tapi Tuhan pun tak kenal siapa dia ni. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Apa hal kamu anggap ni Dewi Al-Lata? Dewi, dia hamba perempuan, anak perempuan Tuhan. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata ni apa dia? Lata isim muannas kepada Allah. Allah muzakkar, Al-Lata muannas, maksudnya perempuan. Uzza isim muannas kepada Aziz. Manat isim muannas kepada Mannan. Allah Al-Mannan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Lata, Uzza, Manat ni apa nama? Allah Ta'ala kata apa nama semua ni? In hiya illa asma'un tilka idzan qismatun dhiza. Itu pembahagian yang sungguh ganjil dan pelik. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu nama hangpa dengan tok nenek moyang hangpa. Kamu semua pi reka-reka sendiri. Hampa yang reka. Hampa yang kata ini perantara kami. Mana ada aku izinkan ni perantara-perantara? Tak pernah ada. Dia yang pergi letak sendiri, ini Allah Ta'ala suka, ini Allah Ta'ala sayang. Tanpa dalil. In ya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Kamu tok nenek moyang kamu letak sendiri, ma anzalallahu biha min sultan. Tak pernah Allah Ta'ala menurunkan sultan, keterangan, bukti berkenaan perkara itu. Tidak ada dalil. Itu tawassul orang musyrikin. Adapun tawassul orang beriman, ada dalil, ada bukti, ada burhan, ada hujah. Itu perbezaan yang paling ketara di antara tawassul orang musyrikin. Tawassul yang syirik, yang dibuat oleh orang musyrikin, dan tawassul yang dibuat oleh orang beriman, iaitu nama-nama mereka tawassul tu depa reka sendiri. Allah Ta'ala tak pernah lantik. Nama-nama hak kita tawassul, Allah Ta'ala rida. Illa man ritada min rasul, kecuali yang Allah Ta'ala rida daripada rasul, daripada kalangan rasul, daripada kalangan nabi. Jadi itu nombor satu perbezaan antara tawassul kita dengan tawassul orang musyrikin. Jadi itu menjawab sedikitlah tentang tawassul ni apa, perantara ni sama macam Kristian ni, dia ajak orang awam kata ni sama macam ajaran Kristian seru Maryam. Tadi Ustaz dah habaq dah, tawassul ini konsep dan prinsip asasnya sendiri diajarkan oleh Allah dalam Quran. Sendiri diajar. Belum lagi masuk tajuk yang Rasulullah sendiri ajak para sahabat bertawassul. Jadi kembali balik kepada jauharah kita, isu topik yang asas, iaitu yang pertama adalah Allah sendiri telah pun menggazetkan perkara tersebut di dalam perlembagaannya yang tertinggi dan teragung, iaitu Al-Quranul Karim, berdasarkan dalalah am, dalil umum pada perkataan al-wasilah tersebut. Sebab itu kebanyakan ulama seperti Imam An-Nasafi rahimahullah, Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah, ketika dia tafsirkan ayat ni Ustaz Wadi, dia kata wasilah tu apa dia? Apa benda wasilah tu? Dia kata wasilah tu adalah al-qurbah, iaitu setiap benda yang membuatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sana Imam At-Tabari rahimahullah ada meriwayatkan menerusi beberapa sanad beliau yang menyatakan bahawasanya Al-Imam Qatadah bin Di'amah Sadusi dalam kalangan tabi'in, Al-Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim dalam kalangan tabi'in, semuanya murid Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang menafsirkan bahawasanya al-wasilah adalah al-amalus salih. Tu Wahabi suka terus sebut Wahabi yang kita. Boleh. Tu yang Wahabi terus kata, ayat ni bukan suruh tawassul dengan orang soleh, ayat ni suruh tawassul dengan amal soleh, kata. Kan? Tu nak kata maksudnya para salaf menyebut al-wasilah tu dengan mana amal soleh adalah min babil darbil mathal. Maksudnya memberi salah satu contoh salah yang satu banyak contoh. itu. Betul. Salah satu contoh, walaisa mahsuran fi dzalika. Bukan dia terhad pada itu. Bukan terhad kepada contoh tu saja. Betul. Sebab apa dalil? Dalil dia adalah
Ya, ada salafus soleh, ada sahabat yang tawassul dengan amal soleh, tapi ada juga sahabat yang tawassul dengan zat orang yang soleh. Ya. Ada tawassul dengan nama orang soleh yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dari jauh maupun di depan kubur mereka. Subhanallah. Ini Dan cerita tu tak boleh tutup, Ustaz betul, Adam. tak boleh tutup. Sangat banyak. Sangat-sangat mutawatir sebahagian betul. ulama cerita, ulama kisahkan. Jadi berdasarkan apa yang kita lihat ni, sebab dalil ni bukan semata khabar sadiq. Kalau kita belajar dalam ilmu kalam, Ya. maksudnya dalil ni bukan semata-mata apa baca Quran, sunnah kata. Tak, ada dalil hawas, panca indera kita cerap macam mana benda tu. Mata kita nampak apa, tangan kita sentuh cara mana. Akal kita kata apa. Aksioma akal yang qat'i mengatakan bagaimana. Semua ini perlu digunakan secara kolektif untuk memahami dinul Islam, agama Islam. Betul. Bukan semata-mata kita baca Quran, Allah Ta'ala duduk atas aras. Allah duduk kata. Tak boleh kita faham lagu tu. Maksudnya faham macam tu. Kita kena merangkumkan semua. Jadi bila kita rangkumkan semua, kita nampak, salafus salih tidak hanya bertawassul dengan amal soleh mereka semata-mata. Mereka bertawassul dengan Rasulullah SAW. Bahkan SAW selepas Nabi wafat pun, benar. Sayyidina Bilal bin Harith Al-Muzani bertawassul kepada Rasulullah SAW di hadapan kubur baginda. Nabi dah wafat, dia pergi ke kubur. Wahai Rasulullah, mintalah hujan untuk umatmu. Tepat sekali. Kerana mereka hampir binasa. Ya, seperti mana Alam tu kalau timbang dengan Wahabi punya, habis. Syirik lah ni. Sayyidina Bilal ni dah habis. Di sisi awam Wahabi memang itu dah jatuh syirik dah lah. Depa kata ya Rasulullah tu pun tak boleh. Yang awam betul. Ya Nabi, ya Rasul pun dah tak boleh dah. Kata jangan kata ya Nabi salam alaika. Jangan ya Nabi apa, ya Rasul apa, tak boleh. Kata kalau pergi kat kubur kata ya Rasulullah tolong minta doa apa semua ni hujan apa. Depa kata depa balas kata yang turun hujan tu Allah Ta'ala, bukan Nabi hang ni buat syirik ke apa. Ini hujah. Ya betul. Begitu yang dia orang selalu attack macam tu. Sedangkan kita akan kupas nanti sedikit sebanyak berkenaan perkara tersebut. Cumanya poin yang kita nak cakap adalah ketika menafsirkan ayat itu, para salaf hanya sebut sebahagian daripada contoh al-wasilah itu, iaitu amal soleh. Seperti mana saya sebut tadi di awal, al-amal salih wa ghairu dhalika, dan lain-lain daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah, Asma Allah Al-Husna, dia tak sebut kat situ, padahal ada dalam dalil hadis. Asma Allah Al-Husna, doa orang soleh yang masih hidup, tak ada disebut oleh salaf dalam tafsir al-wasilah, tapi ada dalam dalil yang lain. Sama juga isu tawassul dengan Rasulullah SAW, kubur baginda selepas baginda wafat, tawassul dengan orang soleh dan para awliya, sama ada mereka hidup atau selepas mati, tak ada dalam tafsiran salaf dalam ayat tu secara eksplisit, tapi ada dalam dalil yang lain. Maka pembacaan yang menyeluruh dan lebih syumul adalah diperlukan dalam mengeluarkan hukum, dalam memuntahkan fakta kepada umat Islam dan umat Rasulullah SAW. Jadi itulah dia, sebahagian orang Wahabi kata, kenapa guna ayat wabtaghu ilahil wasilah ni, tak pernah salaf kata tafsiran dia tawassul dengan orang soleh. Kita guna dalalah am. Bila kita faham Quran, ada am, ada khas, ada mantuq, ada mafhum. Ini yang Khawarij tak guna. Waktu zaman Sayyidina Uthman, Khawarij pergi kafirkan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Lepas tu mereka kata, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Sayyidina Abdullah bin Abbas bantah, kamu ni tak faham mantuq, tak faham mafhum, tak faham am, tak faham khas, muqayyad, mutlaq. Macam mana kamu boleh keluarkan hukum saja-saja, suka-suka? Jadi semua komponen usulul fiqh ini Khawarij tak guna. Dan Wahabi ini seperti mana kata Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala, Imam As-Sawi juga kata dalam Hasyiah dia, dia mewarisi perangai itu. Anda nak sebut yang tu ada persamaan Ustaz Adam. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat persamaan banyak Ustaz Adam. Cara mereka memahami nas. Bukan kita yang habaq. Ulama besar dunia Islam yang bagi tahu. Sejak awal lebih 700 tahun yang lalu. 700-800 tahun yang lalu. Dia orang dah lama sebut bahawasanya Khawarij dulu ni sesat. Adapun Khawarij sekarang tu yang ada dekat bumi Najd tu, yang Muhammad bin Abdul Wahab tu, itu ada dalam nas kitab dia orang. Bukan kita. Disebut disebut para ulama. Ibn Abidin,
Bukan tuduhan kita Bukan tuduhan orang kita. ni. Bukan tuduhan kita. Jadi Ustaz Adam, tawassul ialah memohon sesuatu hajat ataupun mencari redha Allah Taala dengan keberkatan sesuatu seperti nama Allah, Nabi ke, amal soleh ke, dengan orang soleh dan sebagainya. Konsep tawassul ni dia melanggar had sempadan konsep ibadah yang ditetapkan oleh syarak ataupun tidak? Ya. Soalan yang amat baik daripada Al-Fadhil Ustaz Al-Mukarram. Adakah ia melanggar konsep ibadah? Jawapannya adalah kita perlu menelusuri takrifan ibadah seperti mana yang telah digariskan oleh Mu'tamad Mazhab. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Al-Fadhil Ustaz, Masya Allah, dalam Al-Hudud Al-Aniqah telah pun menggariskan apakah takrif ibadah. Ibadah ialah suatu perkara ta'zimullah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala biniyatin wa bima'rifatil ma'bud, dengan niat dan dengan mengetahui siapa hak kita sembah. Mengagungkan Allah dengan melaksanakan arahan-arahannya dengan niat dan dengan mengetahui siapa kita sembah. Itu adalah ibadah. Jadi bila kita mengagungkan Allah Ta'ala, kita mentaati arahan dia. Dan antara arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tawassul. Bagaimana boleh perkara yang diarahkan Allah berlanggar dengan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala arahkan dan diridai? Masya Allah. Kerana tawassul adalah sendiri diarahkan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bagaimana boleh perkara yang dia arahkan boleh bercanggah dengan perkara yang dia cintai dan dia redai? Ini berlaku kerana sebahagian pihak macam kelompok Al-Wahabiyah, An-Nabitah, guru kami Syekh Dr. Muhammad Abdul Wahid Al-Azhari Al-Hambali selalu panggil An-Nabitah, Nawawi, kan? Kelompok-kelompok baru nak up. Betul lah, saya pernah jadi Wahabi, memang BBNU lah, betul. Jadi mereka ini Ustaz Al-Mukarram, seperti mana kita nyatakan, mereka faham ibadah ni adalah dalam skop yang begitu meluas. Mereka kata menyeru, contoh menyeru adalah hak milik Allah Ta'ala semata-mata. So kalau hang seru orang lain, faqad asyraka, telah syirik. Macam mana? Kan? Maksudnya talab an-nida wa talabul ghauth. Ini takrifan Wahabiyah. An-nida, menyeru, wa talabul ghauth, minta pertolongan. Adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil depa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Depa faham zahir macam tu je. Depa faham zahir. Minta tolong makhluk. Betul, syirik. Jadi syirik. Padahal antara slogan para sahabat ketika peperangan di Al-Yamamah, Khalid bin Al-Walid melawan Musailimah Al-Kadzdzab, adalah wa Muhammadah, ya Muhammadah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam At-Tarikh. Antara slogan ketika itu adalah wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Itu tidak. Nabi wafat dah. Ketika itu perang Al-Yamamah berlaku pada khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi berlakulah menyeru nama Nabi ni selepas yang sudah wafat. Jadi adakah di atas ta'rif Wahabiyah itu? Ramai dah syirik sahabatnya. Sahabat pun telah syirik. Mereka kata setakat menyeru saja tu terus kata jadi syirik. Minta tolong saja tu terus jadi syirik. Bukan macam tu konsep dia, Ustaz. Katanya bukan macam tu. Kita kena faham bahawasanya silakan, Ustaz, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tujuan setiap orang beriman. Seperti mana digariskan oleh Imam As-Subki rahimahullah. Cuma orang beriman ini bertawassul dan beristighatsah sebagai asbab semata-mata. Sebagai asbab supaya doa mereka lebih makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi dia. Dia nak quote tu. Supaya Imam As-Subki rahimahullah dalam Syifa As-Saqam ketika membantah Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia sebut satu ayat yang cantik. Al-isti'anah, dalam bab meminta pertolongan. Al-i'anah, bantuan itu datang daripada Allah Ta'ala khalqan wa ijada. Allah Ta'ala yang mencipta bantuan tu. Allah Ta'ala yang mewujudkan bantuan tu. Tapi ianya disebut nama Rasulullah dan para wali dan para nabi sababan wa kasban. Sababan wa kasban. Maksudnya sebagai sabab saja. Macam kita makan Panadol. Kita makan Panadol, kita harap lepas tu sembuh. Adakah kita i'tiqad Panadol tu menyembuhkan kita? Tidak. Allah Ta'ala yang menyembuhkan kita. Sama juga bila kita istighasah, bila kita tawassul, pergi kepada wali Allah dan para nabi. Bukan orang mukmin ini beriktikad nabi itu yang memakbulkan doa kita. Tak pernah kita ajak, tak pernah ada dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Betul.
Bukannya kita anggap wali tu yang memakbulkan Tak doa pernah. kita. Bukan kita anggap wali tu bagi kita anak turunkan hujan. Tak. Semuanya berlaku. Allah bagi anak, Allah turunkan hujan. Berkat mereka. Semua ini ada dalam minda umat Islam secara memang sudah diprogramkan dalam minda umat Islam dan tidak boleh. Dan begitulah yang difahami termasuk orang awam pun. Termasuk orang awam. Tak pernah lagi orang awam pergi kubur Imam Nawawi, wahai betul, wahai Imam Nawawi tolong berilah saya apa-apa. Tak pernah lagi. Tapi dia, saya menjadikan kamu perantara saya dengan Allah Ta'ala. Tolong doakan Allah Ta'ala ataupun dengan nama kamu. Wahai Allah, dengan kebaikan. Betul. Dengan kebaikan Imam Nawawi dan barakah, maka makbulkanlah doa. Ya Allah. Jadi itulah yang ada mustaqarratun dalam kalangan jantung hati umat Islam. Jadi berbalik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Wadi tadi, apakah ia bertentangan dengan takrif ibadah? Bagaimana dia boleh bertentangan? Sedangkan itulah tawassul adalah yang pertama diarahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ianya memang salah satu jalan untuk mentakzimkan Allah Taala. Syekhul Islam Zakaria Ansari mentakrifkan ibadah adalah ta'zimullah Taala bimtithali awamirihi bi niyatin wa ma'rifatil ma'bud. Itu takrifan ibadah Syekh Islam. Mengagungkan Allah dengan melaksanakan arahan-arahannya dengan niat dan mengenal siapa hak kita sembah. Yang pertama, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tawassul, kita susun elok-elok. Yang pertama tadi, tawassul Allah Taala suruh. Betul? Betul. Satu, step pertama. Yang kedua, orang yang bertawassul ini sebenarnya depa sedang mengagungkan Allah Taala hakikatnya sebenarnya. Ya, mengagungkan Allah. Cumanya mereka segan dengan ihtiqar ataupun kehinaan diri sendiri. Mereka anggap macam, siapalah saya tanpa keberkatan Rasulullah, tanpa keberkatan para salaf, tanpa keberkatan guru-guru saya ni yang ajar agama. Tanpa mereka ni saya tak ada apa-apa ilmu. Saya jahil. Jadi saya sekalikan mereka semua. Semoga-moga saya ni dibangkitkan di belakang mereka. Dan semoga-moga doa saya makbul kerana saya bersama dalam kumpulan mereka. Itu i'tiqad kulli secara keseluruhan bila orang muslimin awam bertawassul, minta berkat, minta doa, bukan depa pergi sembah zat orang soleh wali tu. Tak pernah jadi. Tapi dengan pemikiran yang macam saya sebut tadi, kerendahan diri depa, kerendahan hati, depa rasa macam kita ni layak ke tak layak ni apa? Kerana Allah tu Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun orang-orang yang elok-elok juga. Ini adalah salah satu bentuk takzim. Bagaimana kita boleh kata orang-orang seperti ini tidak mengagungkan Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu buruk sangka kita kepada umat Islam. Buruk sangka dengan umat Islam ni memang isu sifat an-nawabil. Sifat mereka. Jadi yang menganggap bahawasanya dunia ini telah dipenuhi dengan kesyirikan, dengan kejahilan, dengan keburukan. Padahal berkat Rasulullah, jasad Rasulullah masih ada di bumi ini dan para ulama ahli sunnah masih ada. Kebaikan itu sentiasa ada. Dan Rasulullah telah menjamin umat dia tidak akan, bukan syirik yang aku takutkan kalian. Tapi aku takut at-tahrish bainakum. Kalian saling berbunuh sesama kalian. Dan berbunuh sesama kalian. Siapa yang lead sekarang ni, Fadil Ustaz? Kalau bukan kelompok-kelompok khawarij, kelompok-kelompok yang kafir-kafirkan orang. Bermula dia daripada membid'ahkan orang. Last sekali, domino effect, mensyirikkan orang tak berhenti sampai situ. Akhirnya halal darah. Ia tak berhenti sampai situ. Kita boleh berbincang secara teori, tapi secara praktikal dan dunia lapangan realitinya memang ia berlaku. So tawassul bertunjangkan dalil Quran dan sunnah. Dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dah kupas dengan begitu menarik. Puas hati dengar. Subhanallah, berdasarkan Quran. Kita nak dengar daripada hadis. Apakah ada hadis menceritakan kesahan amalan ni? Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan al-fadil. Yang Ustaz Wadi Anwar. Daripada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik. Dengan keseluruhan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini adalah yang pertama tanda kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawaduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ianya adalah tanda Nabi mengajar umatnya cara tawassul. Selain daripada berdoa direct, Nabi juga beritahu ada jalan lagi satu. Boleh dibenarkan. Silakan. Diharuskan. Bagus. Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam As-Sunan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi
wa dhahaba ila al-masjid. Nabi SAW ketika mana baginda SAW keluar daripada rumah baginda. Hadis Hasan. Saya akan sebutkan siapa yang menilai hadis-hadis tersebut Hasan. Ketika baginda keluar daripada rumah baginda, baginda akan membaca Allahumma, ya Allah, bihaqqis sa'ilina ilaika. Ya Allah, dengan kemuliaan, dengan pangkat, kedudukan, as-sa'ilina ilaika. Orang-orang yang mana berdoa, yang memohon, yang menyerahkan hajatnya kepadamu, wahai Allah. Allahumma doa Rasulullah. Betul. Setiap kali nak keluar ke masjid. Ya, tiap kali nak keluar ke masjid. Wa bihaqqi mamsyaya hadha. Dan dengan kedudukan mamsyaya hadha. Sebagian ulama ada dua tafsiran. Satu kata mamsyaya hadha adalah ibadah saya jalan pergi masjid ni. Satu. Yang kedua dengan yang kedua maksudnya dengan hak tanah ni. Itu tanah Madinah Al-Munawwarah. Sebab tanah Madinah Al-Munawwarah ni kita congkel tanah dia, letak layak kita pun kita minum sembuh. Subhanallah. Tanah Madinah Al-Munawwarah. Subhanallah. Itu adalah antara fadilah Madinah. Fadilah tanah turbah Madinah Al-Munawwarah Syarifah. Jadi wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni la akhruj asyarran wala bataran wala riya'an wala sum'atan. Saya ni tak keluar dalam keadaan bangga diri, sombong, takabur, riak, semua apa tak ada. Akhruju ibtigha'a mardatika. Saya keluar ni mengharapkan keridaan kamu, mengharapkan keampunan kamu. Hai Allah, maka terimalah. Hingga akhir hadis. Hadis ini yang kita nak jadi mautin syahid, maksudnya kita punya penghujahan ni adalah awal tu. Allahumma bihaqqis sa'ilina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hadha. Itulah tawassul. Tuan-tuan dan puan. Memang yang tu tawassul. Itulah tawassul sebenarnya Ustaz Wadi kan. Itu memang tawassul. Rasulullah sendiri. Betul. Subhanallah. Ya Allah, dengan berkat. Itu dia punya terjemahan. Ya betul. Ya Allah, dengan berkat berkat semua umat Islam yang doa padamu ya Allah, dengan berkat tanah ini, dengan berkat ibadahku. Jadi Nabi menggabungkan tawassul dengan orang saleh. Orang-orang saleh. Nabi bertawassul dengan umatnya yang saleh. Dan Nabi SAW bertawassul dengan ibadahnya. Dan Nabi SAW bertawassul dengan tempat. Ya, tempat. Bertawassul dengan buq'ah. Tiga dalilah tu. Tiga dalilah. Itu yang pertama. Hadis daripada Ibnu Majah. Hadis ini kata Al-Hafidh Al-Munziri, Abdul Azim Al-Munziri Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, pengarang Targhib wa Tarhib yang agung, yang masyhur. Beliau kata hadza hadithun hasan. Ini adalah hadis hasan, hasanahu Syekhuna Abul Hasan. Dia dinilai hasan oleh Syekhuna Abul Hasan Ad-Daraqutni. Al-Imam Ad-Daraqutni lah. Ada Imam Daraqutni pakar nuqat, betul. Nuqat bukan ulama hadis biasa. Betul. Dia bukannya macam kelompok terkemudian macam Wahabi ni kalau kata Imam Suyuti ni sahih hasan kan. Imam Suyuti kuburi. Dia kata macam tu. Imam Suyuti dia tak terima. Imam Suyuti sufi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ni terkemudian. Imam Ibnu Hajar Haytami, kuburi. Wahabi tengah-tengah kata Ibnu Hajar Haytami Ma'arram ni kuburi. Hasbunallah. Asyirar. Maksudnya orang-orang yang buruk, yang jahat. Imam Ibnu Hajar. Wa inna ilaihi. Macam mana lah orang-orang Wahabi ni tiba-tiba terfikir pula kata kita boleh jadi Wahabi tapi kita nak pegang mazhab Syafi'i jugalah. Padahal depa ni macam air dengan minyak dah. Kan gaduh, maksudnya ni saling kufurkan ni, mengkuburikan ni, kan. Jadi Al-Imam Al-Munziri menukilkan Imam Daraqutni tadi hasan oleh Imam Abul Hasan Ad-Daraqutni rahimahullah taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dinilai hasan juga oleh Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah dan juga Al-Imam Suyuti rahimahullah taala dalam kalangan ashab kita. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang masyhur Ustaz, iaitu semua orang tahu ada orang buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajar Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyur rahmah ya Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya saya ini bertawajjuh menghadap kepada engkau dengan kemuliaan dan kemegahan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat tawassul Ustaz ya, ada istighasah lagi di dalam tu. Ya Muhammad, inni istighasah lah tu. Istighasah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Al-Jami'. Sahih. Hadis ini dinilai gharib oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dinilai gharib oleh Imam Tirmizi. Sebahagian nuskhah kata hadha hadithun hasanun gharib. La na'rifu illa min wajhi Abu Ja'far Al-Huzami. Nas Imam Tirmizi rahimahullah dalam Al-Jami' Al-Kabir. Ala kulli hal, walaupun ada kekhilafan pada sanadnya, akan tetapi yang pertama, hadis ini menjadi hujah oleh umat
zaman berzaman oleh ulama'nya yang pakar dan hebat. Ya. Jadi talaqathul ummah bil qabul. Qabul. Umat telah menerimanya dengan penerimaan yang sempurna. Wala tajtami'u ummati ala dalalah. Dan umat saya tidak berhimpun di atas kesesatan. Lebih 1000 tahun Ustaz. Lebih 1000 tahun dia diterima, dia diamalkan, Hadis ini dia diamalkan Ustaz. di-endorse. Ya. Bila kita tahu bahawasanya hadis ini dhaif, kita kena nanti dulu hadis dhaif bukannya ditolak serta-merta. Kata Imam Iraqi dalam Alfiyah, wa in yaqul yahtaju bil dhaifi faqul na'am in kana min al mawsufi. Ruwatuhu ila akhir. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah taala, kalaulah orang kata ni hadis dhaif tak boleh nak amal ataupun nak beramal dengan hadis dhaif. Imam Iraqi kata faqul na'am, ya kita boleh beramal tapi dengan ada syarat-syaratnya. Ya. Antara syarat-syaratnya adalah yujbar dha. Maksudnya dia didukung dengan dalil-dalil yang lain yang meninggikan status dia daripada lemah tu, dia punya possibility kebarangkalian tu meningkat. Dan macam Ustaz Wadi ada cakap tadi, disyaratkan tadi, dalil tu satu, dalil Ibn Majah tadi satu, dalil Tirmidzi ni satu, cerita para salaf dan ulama-ulama tabi'in, atba'ut tabi'in, para sahabat Nabi SAW buat tu satu hal. Jadi ini semua saling melengkapi dan saling mendokongi. Yashuddu ba'duhu ba'da, yajmuru ba'duhu ba'da. Di sisi prinsip para ulama ahlul hadis. Jadi inilah yang menjadi sandaran utama dalam sunnah tentang amalan tawassul dan istighasahnya. Dua hadis Ibn Majah dan At-Tirmidzi. Yang lain-lain banyak Ustaz. Bila Nabi ajar kepada sahabat yang buta tadi dengan sirah yang ini atawassalu bika pun ada, Ya. aku bertawassul denganmu ya Rasulullah. Nabi ajar kepada dia seorang ke kepada ummah hadis tu? Ya. Soalan yang bagus Al-Fadhil Ustaz Wadi. Nabi SAW mengajar kepada dia seorang ketika itu dengan niat bahawasanya dia itu mengajar kepada umat Islam keseluruhannya. Maksudnya lepas Nabi wafat pun ya, masih lagi bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan dan mengarahkan liyabluga asyahida minkumul ghaib. Betul. Hendaklah yang kamu saksikan apa sekarang ni kamu dengar daripada aku, sampaikan sana tu orang yang tak dengar daripada aku, tak jumpa. Jadi segala apa yang disampaikan, hadis tu diriwayatkan, membuktikan yang Allah dan Rasul redha, ianya diriwayatkan dan ianya diamalkan. Kerana para ulama menyatakan umat ini sentiasa dalam pengawasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meski Rasulullah telah wafat. Apa keburukan Rasulullah terus doa di alam barzakh, Allah Taala terus angkat. Masya-Allah. Apa yang berlaku ianya berterusan, Nabi SAW redha dan diredai oleh ulama'nya pula tu, ulama, maka ianya benarlah telah di-endorse oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu je kita nak orang faham bahawa bila Nabi ajak untuk bertawassul dengan Rasulullah ketika hidup itu dan Nabi ajar kepada sahabat itu, maksudnya sahabat kena sampaikan walaupun lepas Nabi dah wafat masih bertawassul dengan Nabi. Tepat sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Adam. Saya silakan. Sedikit lagi. Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dalam sunan beliau Ad-Darimi. Saya minta maaf Ustaz Ali. Mesti habiskan poin. Saya nak mendukung apa yang kata selepas wafat tadi. Al-Imam Ad-Darimi riwayatkan dalam sunan beliau dalam bab manaqibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan-kemuliaan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu bab tu dia yaqid al-bab babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Pemuliaan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, ba'da wafatihi, selepas kewafatannya. Bab khas. Allah Taala memuliakan nabi selepas kewafatannya. Imam Ad-Darimi rahimahullah ni sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sezaman dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah, sezaman dengan nuqad Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, sezaman dengan ahlul hadis. Salafus salih. So kalau Wahabi kata kami ahli hadis, kami salafus salih, semak balik kata kan hang punya pendirian kena nilai balik. Imam Ad-Darimi rahimahullah khaskan satu bab tu, bawah tu di bawah riwayat berlaku qahat, berlaku kemarau di Madinah Munawwarah, kemarau panjang. Kemudian ada seorang tu merujuk kepada Sayyidatina Ummina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah kata hang pergi dekat bilik aku, hang pergi dekat bilik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faj'alha kawan fis sama, kamu jadikan apa tu, ada atap ni dia boleh buka sikit, Sayyidina Aisyah suruh buka atap tu, hatta ma baina qabrihi wa baina as-sama'i
hailun, sampai tidak ada apa pun halangan di antara kubur baginda dengan langit. Sayyidina Aisyah kata buka supaya kubur Nabi yang dah wafat tu dengan langit tak ada apa-apa penghalang. Betul. Ini bukan Nabi masih hidup ni. Kubur memang terang-terang Nabi dia meninggal ni. Hang buka atas tu, jadikan kubur Nabi langsung dengan langit. Ya, langsung dengan langit. Kan? Kemudian hang akan dapati hajat hang termakbul atau kamakal. Kemudian selepas dia buat tu, lepas buat solat istisqa dan lepas dia buka kubur tu, dia tunjuk kubur tu ke langit, maka turunlah hujan. Ini kalau kita bawa kepada sekarang, orang kata kita kuburi lah. Orang akan panggil menyembah kubur. Itu satu lagi tuduhan yang buruk kepada umat Nabi Muhammad. Padahal dia tak tahu menyembah tu apa. Menyembah tu apa? Setakat berambil berkat, setakat istighatsah tawasul, belum sampai martabat menyembah lagi. Kerana menyembah ni dia kena ma'tiqadil qalb rasikh. Baru disembah. Betul. Berserta kepercayaan di jiwa ni yang begitu-begitu kuat, kata dia ni pencipta, dia ni fatir, dia ni mubdi', dia ni ada kekuasaan yang mutlak. Itu baru sembah. Setakat kita panggil, setakat kita sebut nama dia, ada macam-macam ihtimal, boleh jadi ambil berkat, boleh jadi kita doa, menyeru Rasul lepas wafat masih lagi betul dalam kerangka yang Nabi ajarkan. Sebab itu kita dalam tahiyat pun assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Kata para ulama, ayyuha itu adalah ism munada lil qarib. Kata seru nama bagi orang yang seakan-akan dia depan kita. Betul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dia itu muktamad selawat Ibrahim yang betul. Itu muktamad mazhab Syafi'i ayyuhan nabiyyu. Ibnu Mas'ud jangan ikut mazhab Sayyidina Allah bin Mas'ud. Sayyidina Allah Mas'ud dia ada mazhab dia assalamualaikum nabiyyu. Dia buang assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Dia assalamualaikum nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah dan Imam Abdul Razzaq al-Musannaf. Tapi kita muktamad ikut dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam itu assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Apa hikmah kenapa ayyuha tu? Kata Al-Habib Ubaidillah bin Abdul Rahman As-Saqaf rahimahullah taala, kerana Nabi ni sentiasa ada dengan kita, hadir dekat dengan kita. Betul, begitu. Nabi hidup di dalam kuburnya. Nabi di alam barzakh, bukan macam kita di alam barzakh, tok nenek moyang kita di alam barzakh. Tok nenek moyang kita dalam barzakh, kita bergaduh pasal faraid. Tok nenek moyang kita dalam satu athar dibisukan mulut dia, tak boleh bercakap, tak boleh berjiran dalam kubur. Nabi bukan macam kita. Nabi dalam kubur dia hayyun qadirun, hayyun yurzaq. Hidupnya masih diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Doa dia memberi manfaat kepada umat Islam. Apa yang Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad Ustaz Wadi. Ya, sila. Nabi SAW kata, ma ra'aitu lakum min hasanatin fahmidullah tabaraka wa ta'ala. Apa yang aku nampak kalian buat baik, aku puji Allah Ta'ala. Wa ma ra'aitu lakum ankum min su'in an su'in. Mana yang aku nampak yang buruk daripada kalian, fa astaghfirullah lakum. Saya minta ampun kepada Allah bagi pihak kalian. Yang aku nampak tu waktu di dalam kubur. Di dalam kubur. Dalam hadis inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hadis yang akhir. Alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kehidupan saya baik bagi kalian, kematian saya baik bagi kalian. Saya akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi telah mengisyaratkan bahawasanya dia tu bukan kematian ni, bukan kematian sampai tidak ada hubungan langsung. Tak ada. Bukan begitu. Kematian Rasulullah masih kekal. Iya, kerana itulah Sayyidatina Aisyah masih lagi kata dekat sahabat dia, hang pi kat kubur Rasulullah, kubur Nabi buka lagi. Kerana mukjizat dia berkekalan walaupun selepas wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah orang yang kata tak boleh tawasul. Tawasul boleh waktu hidup je, waktu meninggal tak boleh. Telah terbatallah dakwah itu serta merta dengan perbuatan salafus salih sendiri. Banyak dalil Ustaz. Ya, banyak dalil. Sangat banyak Ustaz. Banyak dalil Ustaz. Kalau nak kata sanad tu dhaif, tapi Imam Ad-Darimi rahimahullah letak hujah, buat hujah dalam bab dia, dalam kitab Sunan. Dia istidlal dengan benda tu. Maksudnya yuhtaju bihi. Hadis tu maqbul. Seperti mana kita telah nyatakan bahawasanya dalam kitab Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab pun banyak hadis-hadis yang dhaif. Kan? Banyak ada. Ya. Ada dhaif. Bahkan hadis yang mungkar. Kan? Ada. Dhaif jiddan. Tapi bila tanya masyayikh mereka, bila tanya Syekh Shalih Utsaimin, bila tanya Syekh Abdul Rahman bin Jibrin, Syekh Shalih Fauzan, kata hadis ni bukan semua hadis yang lemah tu kita tolak. Boleh. Depa boleh terima tu. Kan? Tajuk tu terima pula. Terima pula. Bahkan bab akidah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni guna bukan dalam bab akidah, kita guna dalam bab fadailul amal, dalam bab targhib wa tarhib dan sebagainya. Lebih-lebih lagi boleh guna dan menepati prosedur yang diletakkan oleh para ulama. Untuk kita berlaku adil, memang berlaku perbezaan pandangan ulama tentang
tawassul dan istighasah ni ada sebahagian para ulama yang mengharamkan bertawassul selepas kematian sebagainya, dan ada yang sangat ketat dalam perbahasan tu. Ada yang kita Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang Ustaz urai pada awal tadi lah, alhamdulillah dengan manhaj yang mu'tadil tadi. Siapa yang mula-mula menganggap benda ni bermasalah? Jazakumullah khairan Al-Fadhil Ustaz. Untuk kita berlaku adil, kita boleh mengatakan bahawasanya isu-isu ini seperti mana digazetkan oleh Jabatan Mufti-Mufti kita. Ya, Ini isu khilafiah. betul. Ini isu khilafiah. Dan mu'tamad mazhab kita menyatakan seperti mana Imam As-Subki rahimahullah menegaskan dalam Shifa'us Saqam, innahu yahsunu wa yajuzu. Ianya adalah dibolehkan dan ianya adalah satu perkara yang baik. Ya. Dan inilah yang diikuti oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab-kitab beliau, antaranya Al-Jawhar Al-Munazzam, dan juga difatwakan oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah, Al-Shihab Ar-Ramli dan Syams Ar-Ramli, ayah dan anak, dalam fatwa beliau yang telah tersebar. Itu mu'tamad mazhab Syafi'iyah dan dia diamarkan di Nusantara. Bagi berlaku adil untuk atas dasar dokumentasi dan akademia, memang ada sebahagian ulama yang menganggap ianya kurang wajar. Tapi bukan tawassul. Kita kena beza baik. Tawassul ni tak ada orang dalam ulama umat Islam semua kata ianya harus. Semua kata ianya harus. Adalah sedikit riwayat yang dinukilkan daripada Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab beliau yang kata dia tak suka jadikan ada doa ni ada nama-nama lain dalam doa dan sekian-sekian. Tapi itu tidak dijadikan mu'tamad dalam mazhab mereka. Yang menjadi mu'tamad adalah seperti mana dinyatakan oleh Imam Ibn Abidin, Al-Kamal Ibn Al-Humam dalam kalangan mazhab Hanafi, tawassul ni sunat. Lagi-lagi kalau tengok buka kitab mansak ke diorang, kitab mansak adalah kitab manasik tentang haji. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita ada kitab Al-Idah, Imam Nawawi pasal haji umrah. Buka kitab mansak keempat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Semua kata kalau ziarah Madinah tu di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa yatashaffa'u bihi, dan beristighfar menerusi baginda sallallahu alaihi wasallam. Iaitu memohon istighfar baginda sallallahu alaihi wasallam, memohon syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, berdoa kepada Allah dengan perantaraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Keempat-empat mazhab Ustaz Wadi. Empat mazhab menganjurkan at-tawassul, iaitu ya Allah, saya mohon kamu ampunkan saya dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon agar engkau hajat ini makbulkanlah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul. Perkara ini yang dipandang problematik dan masalah oleh Wahabi. Mereka kata, oh ini bid'ah. Ini tidak ada dalam sunnah. Padahal ianya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita telah nyatakan. So bila kita tengok balik Al-Kamal Ibn Al-Humam, Al-Imam Ibn Abidin rahimahullahu ta'ala, semua dalam kitab-kitab mansak mereka dalam mazhab Hanafi, semua menganjurkan agar ya Allah, saya memohon dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya memohon dengan agar syafaat Nabi berikanlah kepada saya dengan berkat zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat jah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Maliki pun sama, Ustaz Wadi. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Bani Abbasiyah waktu itu. Dia ada tanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya ni bila doa dekat makam Rasulullah, saya nak hadap kiblat ke saya nak hadap kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Begitu soalan dia. Saya nak hadap kiblat ke saya nak hadap makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mu'tamad mazhab Syafi'i kita ngadap kiblat. Nah, mu'tamad mazhab ngadap kiblat kan? Ngadap kiblat. Syekhul Islam Zakaria Ansari, Syekh Ibn Hajar semua fatwakan sedemikian. Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Najmus Sunnah, ketua ulama ketika itulah kan? Semua ulama sunnah. Imam Malik pernah berkata, siapa yang buat bid'ah dalam Islam maka dia adalah orang yang mana telah tegas berdusta. Imam Malik sangat tegas. Siapa yang sangka bid'ah tu baik maka dia adalah orang yang berdusta atas nama Allah Taala. Riwayat dalam dinukilkan dalam Mudawwanah, dalam kitab mazhab Malikiyah. Maliki kata, bal ilaihi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadapkanlah wajahmu kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa ta'ridu anhu sallallahu, bagaimana kamu sanggup berpaling daripada Rasulullah, wa huwa wasilatuka wa wasilatu abika Adam. Imam Malik suruh menghadap ke kubur Rasulullah ketika berdoa, mohon kepada Allah, menghadap kepada Rasulullah. Kenapa engkau berpaling, kata Imam Malik rahimahullah, orang yang teguh atas sunnah tu, kenapa engkau berpaling daripada Rasulullah sedangkan dia adalah wasilah engkau? Nampak tak?
wabtaghu ilaihil wasilah, kita cerita awal tadi. Subhanallah. Imam Malik salaf. Itu cara pemahaman salaf kan. Salaf. Itulah wasilah. Macam mana kan? Wahabi boleh kata mana ada wasilah dalam ni, amal soleh saja. Apa saja tu Ustaz? Tak, sampai hari ni kita pergi pun dia suruh kiblat Dia suruh kata-kata janganlah syirik kiblat. Allah kata. Padahal Imam Malik rahimahullah taala kenapa hang nak berpaling sedangkan dia adalah wasilah perantara kalian, engkau dan juga perantara Adam alaihissalam ketika mohon ampun kepada Allah taala, ayah kalian Adam alaihissalam. Ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam memohon ampun. Ya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Dalam qiraat Ibnu Katsir fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Diriwayatkan Sayyidina Adam alaihi salam menerima yang pertama Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana. Yang kedua diterima ibadah haji. Yang ketiga diterima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati wa makani wa sighari wa dha'fi. Di akhir doa yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dalam tafsir dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Durayis dalam tafsir, Ibn Mardawih juga, dan dikumpulkan oleh Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah. Jadi itu yang Imam Malik dengar riwayat itu, dia berihtijaj dengan riwayat itu. Adam pun sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia diampunkan dosa. Macam mana hang boleh berpaling Rasulullah dalam doa hang? Hang nak berpaling kepala hang hadap ke arah wajah lain. Imam Malik ni buat bid'ah besar ni maksudnya. Imam Malik ahli bid'ah, kuburi kalau macam tu. Imam Malik. Nanti mula depa kata ini riwayat tak sabit. Mana celah mana riwayat tak sabit ini? Semua umat telah menerima cerita-cerita ni. Kalau riwayat ni tak sabit, hang pi buang semua dalam sungai Saihun dengan Jaiun. Pi buang semua dalam sungai Dajlah. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, Sunan Darimi, Musnad, semua pakat pi buang. Buat macam hulagu khan, buang. Buang. Kalau kata semua ni tak ada nilai, tak ada apa, tak boleh. Depa tak ada, depa dah jalan mati dah. Tak ada apa lagi dah. Mazhab Syafi'i tak payah cakap lah Ustaz. Mazhab Syafi'i kita ni memang amal. Dan saya nak kongsi Ustaz, mazhab Hanbali. Ustaz Wadi suka kalau pasal mazhab Hanbali Athari ni. Cerita pasal mazhab Hanbali. Saya nak kongsi. Hak ni tak boleh tolak terus. Saya tolak terus lah. Sebab depa mazhab Hanbali katanya. Ya, kata mazhab Hanbali. Bila kita nak buat Asy'ariyah Maturidiyah, depa kata, tambah lagi satu mazhab Athari tambah." Ni hari ni kita nak kongsi mazhab Athari. Okey. Dalam mazhab Athariyah Hanabilah, ada satu silibus matan kita kena belajar. Matan nama dia Al-Ain wal Athar. Fi i'tiqad ahli al-athar. Maksudnya kitab akidah Hanabilah Athariyah. Siapa Ustaz? Oleh Imam Abdul Baqi Al-Hambali. Oh, masya-Allah. Nama imam ni Abdul Baqi Al-Hambali rahimahullah taala. Daripada tahun kurun ke-8 Hijrah, 700 lebih. Baik. Okey. Okay. Dia selepas daripada zaman Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekh Ibn Muflih rahimahullah. Okay. Dia setabaqah dengan Ibn Hamdan, Ibn Balban dalam kalangan mazhab Hanbali. Al-Imam Abdul Baqi Al-Hambali ni dia mu'tamad dalam akidah Hanabilah. Dia mu'tamad. Kalau tanya Hanabilah dekat Iraq, Syekh Faris bin Falih Al-Khazraji, Hanabilah dekat Iraq, dekat Ambar, dia ngajak kitab tu. Tanya Hanabilah dekat Syam, Salihiyah wal ustaz min Suria, masya-Allah, Salihiyah Madinatul Hanabilah. Depa memang dulu Syekh Al-Qadumi semua kata dalam Al-Manhaj Al-Ahmad. Semua kata antara kitab mu'tamad adalah kitab Al-Ain wal Athar oleh Abdul Mawahib Abdul Baqi Al-Hambali. Hanabilah dekat Mesir, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Azhari mengajak kitab Al-Ain wal Athar. Semua memang ajak Al-Ain wal Athar. Bahkan Hanabilah Najd pun waktu zaman-zaman sebelum Muhammad bin Abdul Wahab ada ajak kitab tu. Tapi bila Muhammad bin Abdul Wahab menaiki dominasi di Saudi, kitab-kitab dia saja yang diajak dan kitab-kitab Ibn Taymiyah saja yang diajak. Okay, dia sudah dominate. Tapi asalnya Hanabilah kitab tu lah oleh Abdul Baqi Al-Hambali. Kitab tu kitab Abdul Baqi Al-Hambali, Al-Ain wal Athar. Sangat meluas. Sangat meluas. Al-Ain wal Athar oleh Abdul Baqi Al-Hambali. Beliau ini seorang ulama Hanbali fiqh dan juga ulama usul fiqh dan akidah mazhab Hanbali. Beliau ada wasilah. Beliau ada menulis satu rangkap yang mana beliau zahirkan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kubur baginda. Subhanallah, sallallahu. Beliau menzahirkan di depan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipanggil wasilah Syekh Abdul Baqi. Wasilah Syekh Abdul Baqi. Maksudnya tawassul Syekh Abdul Baqi Al-Hambali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Baqi berkata, "Ya man dhikruhu qad ala min salifil azali." Wahai Rasulullah yang mana nama dia telah pun harum mekar dipuji dan diagungkan sejak azali lagi.
Sejak azali lagi telah dimuliakan nama dia. Sejak azali. Sejak azali telah Bukan? dimuliakan nama dia. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ma zikruhu qad ala fi salifil azali wa ya man madaihuhu tashfi minal alali. Wahai yang mana memuji dia itu sembuh segala penyakit kita. Wa ya man madaihuhu tashfi minal alali. Wa ya man jaa rahmatan ammal wara karaman. Wahai Rasulullah yang mana telah datang kepada kita ini sebagai rahmat buat sekalian alam, penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Wa ya man jaa rahmatan ammal wara karaman. Ila akhir dia punya syair. Dan yang saya nak jadi mautin syahid ni adalah wa ya syafi'al khalaiqi dhanbi khatirun. Wahai sekalian pemberi syafaat, wahai pemberi syafaat kepada sekalian manusia, dosa saya amat penuh. Bayangkan kalau Wahabi dengar tu, dia istighasah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dah hulu ni. Hulu dah betul. kuburi teruk ni. Wa ya syafi'al wara dhanbi khatar lahu khatarun. Istighasah tu. Istighasah. Syirik lah kalau ikut Wahabi punya ni. Ikut Wahabi dah syirik dah, Ustaz. La ilaha illallah. Okay. Zambi azimun. Ya Allah. Wa auzari musaqqalatun. Sesungguhnya dosa saya ni amat banyak. Beban-beban saya di bahu amat banyak. Wa inni khashitu tulal waqfi yaumal khajali. Dan sesungguhnya saya ini amat takut akan berdirinya saya di padang mahsyar dalam penuh keadaan penuh perasaan malu. Penuh perasaan malu. Ya. Al-Imam Abdul Baqi kemudian menyambung, arjuka. Saya harap kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arjuka as'if bikashfi kurbatina. As'if, tolonglah saya wahai Rasulullah, bikashfi kurbatina, untuk kashfil kurbah ni apa Ustaz ni? Kashfil kurbah, menyingkap kurbah maksudnya kesusahan. Kesusahan ya. Hilangkanlah kesusahan ya saya Rasulullah. Ustaz Wadi. Istighasah yang paling ulu lah ni. Arjuka as'ifna bikashfi kurbatina wa mahwi zillatina, dan padamkanlah semua dosa-dosa kami ya Rasulullah. Ya sayyidar rusuli, wahai ketua segala rasul. Ini Abdul Baqi Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Sampai dosa pun dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Hambali. Itu bezanya memahami konsep tawassul dan konsep meminta dengan Allah. Ya. Nabi adalah sebab. Kerana sebab Nabi Allah Ta'ala ampunkan kita. Allah pun tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu umat ni sebut nama Nabi itu, dia harapkan aku sebut. Kena faham konsep itu. Kerana Nabi adalah majla bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Nabi adalah jelmaan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Nabi adalah jelmaan bagi rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya bawa satu lagi, Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali. Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali. Juga Hambali. Al-Hambali. Yang ini Hambali ori lah. Ori betul. Dan ini memang pro Syekh Ibn Taymiyah. Yang ni lagi bagus. Pro Syekh Ibn Taymiyah. Jalur ini lagi bagus. Orang semua pakat pipi bubuh Ibn Taymiyah. Imam Subuki attack Imam Ibn Taymiyah. Betul. Imam At-Taqil Hisni sahib Kifayatul Akhyar attack Imam Ibn Taymiyah. Imam Mar'i Al-Karmi dalam buku dia Ad-Dur Al-Fakhirah tak silap fi Ulumil Akhirah. Dia kata ini semua orang tak faham Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni sebenarnya cakap macam ni dia masih bela. Imam Mar'i Al-Karmi dalam syair beliau kepada Rasulullah SAW, ya akramal khalqi qatibatan wa ahsanuha. Ya akramal khalqi. Wahai ni dah istighasah lah. Panggil apa? Panggil Rasulullah. Sepatutnya dia panggil Allah Ta'ala. Ya akramal khalqi qatibatan wa a'zamaha. Wahai manusia wahai makhluk yang paling mulia dan paling agung secara mutlak. Secara mutlak. Wa ya ahsanan nasi wajhan musyriqan mawaqifah. Wahai manusia yang paling mulia dan paling bercahaya wajahnya, berseri-seri wajahnya secara mutlak. Abdun bibabika, saya ini hamba di pintumu. Habis. Wahabi memang tak boleh. Kalau Abdul Nabi, Abdul Hussein, tak boleh. Abd hanya kepada Allah. Ni Abdun bibabika. Abdun bibabika. Khatib Rasulullah. Khatib Rasulullah SAW. Abdun. Istighasah betul-betul istighasah ni. Istighasah yang paling tinggi. Betul. Sebab itu ta'rif ibadah di sisi Ibn Taymiyah Sa'wadi adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa yaf'aluhu al-'abdu ma'adh-dhillati.
setiap perkara yang di Ibnu Taimiyah punya takrif ibadah. Okey. Setiap perkara diridai oleh Allah dan Rasul dan disukai oleh Allah dan Rasul Okey. dan dilaksanakan oleh seseorang itu dalam bentuk penuh penghinaan diri dia kepada Allah dan Rasul, kepada Allah, kepada Allah. Ya. Ikut tarif inilah, ikut tarif Ibnu Taimiyah inilah, keluar orang yang mudah nilai ini syirik, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, lala sekali ini syirik. Kalau kita pakai takrifan tersebut, habis Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali ni dia merendahkan diri dia depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah syirik dah. Dah syirik dah. Sebab sepatutnya di takrif Ibnu Taimiyah rendah diri itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlaku pertembungan di situ antara Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hambali sendiri. Ibnu Taimiyah dengan mazhab Hambali sendiri. Jadi abdun fi babika fi khaufin wa fi wajlin, dalam penuh ketakutan, dalam penuh kerisauan. Penuh kerisauan. Yumarri wal qadda dhillan talama waqifa. Pipi saya ini ya Rasulullah, di depan kamu saya permuh pipi saya atas tanah. Tanda saya ni hina depan kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Imam Mar'i kata, antal waliyu. Subhanallah. Engkaulah pelindung kami. Habis syirik dah. Habis banyak tu kataan syirik. Antal waliyu laha qalban laha walahan. Inni qasadtuka. Saya ini qasad saya kepada kamu. Inni qasadtuka. Ka tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni qasadtuka fas'ifna. Pun lagi perkataan tolonglah syirik. Saya. Pun lagi perkataan Inni qasadtuka fas'ifna wadrikan waqifa. Fas'ifna, tolong ya Rasulullah. Wadrikan, selamatkan kami ya Rasulullah. Waqifa, selama mana saya berdiri dekat sini. Ustaz ni memang saya tak tahu nak cakap apa lah. Imam Mar'i Al-Karmi Al-Hambali ni muktamad mazhab Hanabilah. Dekat Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi. Kalau pelajar-pelajar Madinah, pelajar-pelajar Riyadh, belajar biasa datang hadir kuliah Syekh Salih Usaimi, Salafi Wahabi. Dia banyak ajar dalam kitab-kitab dia, kitab-kitab Syekh Mar'i Al-Karmi. Akwal memang banyak. Dalam mazhab Hambali kita ada itijahat Syekh Mar'i. Maksudnya Syekh Mar'i ni mencapai martabat mujtahid dalam mazhab Hambali. Dia boleh tafsir sendiri mazhab. Dia ada keluar sendiri. Macam Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ya betul. Masya-Allah. Memang Syekh Mar'i mencapai martabat yang tinggi dalam mazhab. Dan dia pro Syekh Ibnu Taimiyah. Dan dia bertawassul dan dia beristighasah bahkan dengan kalimat-kalimat khatirah lah. Boleh dengar tadi. Subhanallah. Sebelum kita nak ke soalan terakhir, ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar dan Syekh Al-Albani kata rijaluhu thiqat. Apabila kamu berada di satu tanah lapang itulah. Hadis Nabi, apabila kamu menghadapi kesusahan, musibah fi ardi falyunadi a'inu ibadallah. Siapa duduk di mana-mana, duduk sesat dalam hutan ke, tengah padang pasir ke, di mana sesat, ada masalah, ada musibah ke apa, sebutlah a'inu ibadallah. Tolonglah aku, wahai hamba-hamba Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam Musnad Al-Bazzar dan juga Imam At-Tabarani rahimahullah taala dalam Al-Ma'ajim. Dan juga banyak para a'immah meriwayatkannya. Kalau orang kata, dalam sanad dia ada kelemahan sekalian, At-Tabarani kata la na'rifu illa min hadzal wajh, tafarrada bihi fulan dan lain-lain teknikal hadis dan ilmu ilal. Kita kata cukup-cukuplah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal sendiri pun mengamalkan hadis tu. Mengamalkan hadis. Ya. Abdullah bin Ahmad, anak beliau, mengatakan, ayah saya kalau setiap kali sesat haji, waktu haji, balik naik unta. Dulu bukan naik kapal terbang macam sekarang. Kata setiap kali kalau ada tersesat, ayah saya akan kata, ahbisu ya ibadallah. Tolong tahan bagi pihak saya, wahai hamba-hamba Allah yang ada mana-mana, yang ada kat situ. Kan ucapan tu kan? Ya. Itu istighasah lah. Betul tak Ustaz Fadi kan? Betul. Itu istighasah kepada siapa? Kepada ibadallah salihin, malaikat yang ada. Siapa ibadallah ni? Siapa? Ibadallah. Yang mana bermula, yang mana daripada awal hadis tu,
ada inna lillahi malaikah sayyahina fil ard. Allah Ta'ala ada hamba-hamba yang berupa malaikat berlega-lega di muka bumi membantu orang beriman di mana saja mereka. Subhanallah. Jadi kita bukan sahaja dianjurkan, bahkan dibolehkan untuk bertawassul istighatsah dengan Allah, Nabi dan Rasul dan wali. Bahkan malaikat. Ini baru lagi. Ya. Jibril dan Mikail. Boleh bertawassul dengan para malaikat. Boleh bertawassul juga diajar oleh Rasulullah. Ya, dan beristighatsah dengan para malaikat. Sebab tu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah Ajib. Masya-Allah. Kertas-kertas ruqyah kalau dia mengandungi Quran, okey. Nama Allah, okey. Nama Rasulullah, okey. Nama malaikat pun okey. Jadi ruqyah, kertas ruqyah. Ya, kertas ruqyah. Yang mana tulis ruqyah ni diamalkan oleh para salaf lah. Antaranya Ibrahim An-Nakha'i. Hari ni tulis ruqyah atas kertas tu Ustaz. Bid'ah lah. Bid'ah lah. Ada qaul dalam mazhab Hanbali yang kata ianya makruh. Tapi ianya bukanlah satu perkara yang disepakati keharamannya dan kebid'ah. Jumhur membenarkan. Nak katanya bukan saja kita ni istighatsah dengan Rasulullah dan para nabi dan para wali. Ianya diamalkan bahkan dengan nama-nama para malaikat. Dan juga kata sebahagian para syurah menyatakan bukan setakat malaikat, bahkan bila kita sebut ibadallah habisu, dia termasuklah jin-jin muslim yang mana menolong kita. Ya, sebahagian begitu. Dia termasuk jin-jin muslim yang maksudnya dah pergi ke jin dah tu. Ya, jin-jin Islam. Betul, jin-jin Islam. Cumanya perkara ini perlu dilaksanakan dengan akidah yang kukuh supaya mengelakkan agar bila kita fathuz zara'i itu, bila kita membuka jalan-jalan tu, kita akhirnya akan membawa kepada setiap yang mana longgar pasti ada keralatannya. Betul. Kan, jadi ini perlu mesti dilaksanakan dengan garis panduan yang menepati syarak. Dia berdasarkan hadis yang Ustaz Wadi kongsi tadi kepada kita, barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Hadis tersebut diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mujarrab fi anda kathir min al-ulama was-salihin kathir jiddan. Memang kisah sangat banyak tau. Amat. Betul. Dan itu yang pertama. Yang kedua, ianya mengajar kita bahawa macam saya cakap tadi, kita beristighatsah dan tawassul dengan para malaikat, dan juga kita mengharapkan istighnas, bantuan-bantuan jin yang mana ada dekat situ. Ketika mana inqata'a, maksudnya telah terputus bantuan-bantuan asbab-asbab manusiawi ataupun yang lain-lain. Dan ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya apa yang difatwakan oleh para ulama, meminta pertolongan jin ni adalah harus sekiranya ianya pada perkara keharusan dan tidak melibatkan kesyirikan. Bukanlah kita kata balik ni minta tolong jin masak bukan kita untuk minta tolong pergi lepas ni pergi ambil kaifiat, ambil apa tu, panggil bajang ke panggil toyol ke apa kan. Salah lah. Bukan yang tu. Tapi kita melazimi zikrullah dan lafaz-lafaz yang ada dalam dalil-dalil ini, dalam hadis-hadis ini. Allah bersama kita, malaikat bersama kita, roh-roh yang baik bersama kita, dan kita dalam jagaan Allah. Itulah dia maksud tauhid. Sebab tu para ulama kata, bila kita istighatsah, bila kita tawassul, sebenarnya itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu kalimat tauhid. Kalau tauhid macam kita faham saja, tauhid mengesahkan, sebut nama Allah sajalah, buat apa letak nama Rasulullah ada kat situ? Tak. Tauhid adalah sembah Allah dan kita sayang apa Allah sayang, Rasulullah, para aulia. Tauhid adalah kita sembah Allah dan kita berpihak pada Allah dan siapa yang Allah sayang. Tauhid adalah kita sembah Allah dan kita guna untuk pergi kepada Allah bersama-sama dengan nama ni saya ya Allah. Dengan nama-nama benarkan ni. Dengan nama benarkan ni. Betul. Ni nama-nama ini Allah saya bersama. Sebab itulah Nabi Yusuf alaihi salam kata apa? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ikut agama bapa saya, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Sedangkan agama ni agama kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kena sebut nama-nama ni semua? Kerana dia keberpihakan kepada Allah dan tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keberpihakan kepada Allah dan hizib Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah intipati tawassul dan istighatsah. Adapun yang selain daripada itu, of course lah, orang yang tak ada penghayatan ni dalam tawassul dan istighatsah, mestilah dia mengamalkan istighatsah dan tawassul dengan wajah yang salah dan kurang sempurna dan kurang tepat. Kan?
Itu yang perlu diperbetulkan. Itu Bukan yang kita perlu mensyirikkan diperbetulkan. perbuatannya. Ya. Yang perlu diperbetulkan adalah kaifiat, cara, garis panduan, dawabit. Kita ajak betul-betul. Dinun nasihah kan. Masya Bukan kita terus mensyirikkan, mengkufurkan. Dah lah kita salah. Sangka buruk pula tu. Su'ul adab pula tu. Langgar ulama pula tu. Berapa salah? Klausa salah dah kita dah buat. 5 lapis. 5 lapis salah dah kita dah buat. Keganjilan-keganjilan. Itu berkenaan tawassul. Saya sambung sikit tadi, mungkin boleh apa tu? Anggap ambil yang ni ke yang lain, yang Ustaz Wadi tanya pasal siapa yang mula-mula menyanggahi amalan ni, kata. Tawassul tak ada. Tapi dalam bab istighatsah, antara yang mula menyanggahi perkara ini adalah Syekh Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullah dalam kalangan Hanabilah. Dan beliau adalah orang yang pertama sekali dalam kalangan Hanabilah yang mengkritik perkara ini. Sedangkan Hanabilah sebelum tu semua tak ada apa. Maksudnya memang semua beristighatsah belaka. Imam Ibn Qudamah Al-Hambali 600-700 tahun sebelum tu kan. Memang Imam Ibn Qudamah rahimahullah dalam risalah fi tahrim qiraat kutubul kalam, dia kata, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di kubur-kubur para aulia dan para salihin, dan wa yustajabu du'a'u fiha. Dan doa mustajab ketika berada di kubur-kubur para. Tu tajuk khas nanti. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali Al-Athari. Ya betul. Macam maksudnya macam mana nak kata Ya lagi? Allah. Macam mana nak kata lagi? Ibn Taymiyah rahimahullah yang mula membawa tersebut. Untuk berlaku adil dalam mazhab Syafi'i juga kita ada beberapa, ada juga yang berfahaman seperti itu. Yang berfahaman yang seperti Ya, dan berfatwa sama seperti itu. Ya betul. Okey. Betul. Tapi mereka tidak mengatakan syirik. Tapi tak sampai kepada syirik. Tidak syirik. Mereka kata haram. La yajuz. Haram. Kerana doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, panggil itu hanya untuk Allah. Antara yang berpahaman, yang bermilih seperti ini adalah Al-Imam Waliuddin Al-Iraqi, anak kepada Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan juga antaranya adalah Al-Izz bin Abdissalam. Beliau ada ikhtiar yang istighatsah tu hanya untuk Rasulullah je. Istighatsah kepada wali dan para salihin ni tak boleh. Panggil ya Rasulullah boleh. Istighatsah Rasulullah boleh. Wali salihin tak boleh. Tapi ini kekal sebagai ikhtiarat ataupun pendapat-pendapat terpencil dalam mazhab. Betul. Yang 95% lagi tu kita nak campak mana? Nak buang mana? Nak buang mana 95% itu? Ya, Kalau besar. Kalau dah BOD kata lulus, takkan tak lulus lagi. Ya. Board of Director kata boleh. Pasal tak lulus bajet ni? Lulus bajet. Maksudnya mazhab ni bukan yayasan atau institusi yang main-main dia punya tapisan dan saringan. Dia macam dia hidupkan yang syaz. Ya. Dia hidupkan yang pendapat syaz tu, kemudian dia dihukum umat Islam yang 95% ada atas muka bumi Allah dengan pendapat syaz itu. Betul. Ustaz, ya. Istighatsah adalah satu perkara, salah satu itijah yang dibenarkan dalam kalangan sadah sufi kita. Ya. Dan seperti mana wa antum khabirun bi hadha syekhuna, sufi dia mesti melalui panduan guru. Mesti. Kalau seorang tu bai'ah sufi tariqah kemudian diistighatsah tanpa bantuan guru, tanpa ilmu, tanpa riyadah, salah. Tak boleh. Tidak diijazahkan dan sebagainya. Tak boleh. Ini yang pernah berlaku kepada salah seorang ulama mazhab Maturidi, tariqah Naqsyabandiyah. Saya lupa nama dia tapi ada nas. Dia suatu hari dia beristighatsah, syai'un lillah ya Abdul Qadir. Dia beristighatsah, syai'un lillah. Syai' lillah ni biasa kita dalam tawassul kita. Ya kita dalam tariqah Ba'alawiyah kami biasa apa tu tawassul ya Habibana Ali bin Syihab Al-Alwi. Syai' lillah ya Imam Ibn al-Imam syai' lillah. Maksudnya kita bertawassul dan istighatsah dengan Al-Imam Al-Habib Ali, Al-Habib Saleh dan sebagainya dalam kalangan habaib. Ketika dia bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu, tiba-tiba ada suara ajar dia, bal qul syai'un lillah ya arhamar rahimin. Maksudnya dia suara tu tegur dia, masya-Allah, syai'un lillah ya arhamar rahimin. Maksudnya engkau ni pada martabat engkau sekarang, syai'un lillah ya Allah. Syai'un lillah ya Allah. Ya Allah. Maksudnya saya nak cakap dalam tariqah sufiyah bukan tak berlaku check and balance. Ada check and balance. Bukannya kita ni tak istighatsah tawassul melulu tak ada had apa semua. Bukan. Tak ada. Kita betul. Ada dhawabit. Ini yang mazhab kita
Nanti Ustaz Wadi kalau baca, janganlah baca komen podcast kita. Confirm ada orang akan mempelikir-pelikir kita, kata kuburilah apalah. Ustaz Wadi lebih biasa berkenaan perkara tersebut. Kuburilah apalah. Tapi nak katanya, okey, kalau concern kalian tu doalah pada Allah Ta'ala semata-mata. Okey, itu perkara yang bagus. Kita terima, kamu terima, kami pun terima. Okey, mabda' takat tu. Cuma yang kita marah sekarang, jangan mensyirikkan perkara yang belum syirik. Itu je, satu. Kamu tak setuju, itu suka hati kamu. Tapi kamu jangan kata orang yang buat ni, yang mana dalil-dalil dia kuat, kamu pun tak boleh nak bantah pun tak tahu macam mana. Ya. Kamu pun tak tahu nak bantah macam mana. Tiba-tiba kamu kata syirik belakang semua ni, kuburi belakang, sembah kubur. Wah, berburuk betul lisan kita kepada umat Islam. Mengeluarkan umat Islam daripada daerah. Ya, daripada daerah milah, benda yang amat, daripada benda yang amat besar. Benda yang amat besar. Faqad ba'a bi ahadihima. Siapa yang kafirkan, maka gelaran kafir itu kembali kepada salah satu. Betul, kembali kepada orang yang kena insaf lah kan. Ya. Kena insaf lah. So kalau kita tak setuju pun, ataupun kita kena tahu yang pertama, dalam kalangan sufi pun dia bukanlah secara melulu ataupun secara biar lah dia nak istighasah kat mana-mana kubur ke apa, biar. Dah. Tak. Kita tak benarkan pun. Kita ada buku zikir kita, buku aurat kita dalam setiap tariqah. Perlu dipelajari. Tapi mereka malah nak belajar. Tak pernah ambil tahu pun. Tak pernah ambil tahu. Macam mana kita hukum sesuatu tanpa kita memahami mazhab tu terlebih dahulu. Tak boleh. Yang kedua, sentiasa ada check and balance dalam sadah sufiyah kita berkenaan perkara ini. Jadi menjawab soalan tadi, siapa yang mula-mula, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu. Ghafarallah. Dia memulakan perkara ini, dan perkara-perkara ganjil itu pun dia tak mensyirikkan Ustaz Wadi. Tu Wahabi yang mana kata ikut Ibn Taimiyah, dia tak syirikkan pun. Dia kata istighasah kepada Nabi SAW, istighasah kalau sembah Nabi itu syirik. Ada pun istighasah yang mana bermakna tasyaffu', dengan makna minta syafaat semata-mata, itu tak syirik. Ini Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini adalah nas Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi sebenarnya Ibn Taimiyah tak hukum syirik pun perkara tersebut. Paling kurang pun dia kata kurang wajar. Paling dahsyat pun dia kata ini boleh jadi haram dan sebagainya. Tak pernah syirik Hmm. tiba-tiba datang Muhammad bin Wahab wa adrabahu, dan Dia yang mensyarahkan lebih. Sebab itu ketika Muhammad bin Wahab itu muncul, ada beberapa masyayikh Hanabilah di Al-Ahsa. Al-Ahsa tempat Syekh Abdullah Al-Arfaj sekarang. Macam Abdullah Ibn Fairuz rahimahullah ta'ala, Ibn Sulaim, Ibn Isa, Ibn Muwayyis, yang guna kalam-kalam Imam Ibn Taimiyah rot Muhammad bin Wahab. Ketika itu. Dia bantah Wahabi, dia guna kalam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang bercanggah dengan hang. Memang bercanggah pun. Memang bercanggah dengan hang. Ibn Taimiyah pun bercanggah dengan hang. Ibn Taimiyah tak pernah kafir ke orang. Ibn Taimiyah tak pernah. Tanpa menafikan dalam sebahagian karya-karya, kebanyakan karya Ibn Taimiyah Ibn Qayyim, ada asas-asas yang menyumbang kepada pemikiran Muhammad bin Wahab. Betul. Jelas. Ini kita tak boleh nak elak. Jadi itulah jawapan pada soalan yang tadi diderek ke belakang. Subhanallah. Saya rasa kita dah berada di penghujung bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Adam Iman Hafizahullah. Kita pun dah hampir sejam setengah dengan Masya Allah. Saya pun tak terasa pun. Masya Allah, keluar mendengar mutiara yang banyak. Semoga Allah Ta'ala menambah badadikum, barakatikum, yang bermanfaat kepada semua yang saya lontarkan di sini adalah min barakatikum sawadi. Min barakatikum wa du'aikum. Husni zannikum bihi. Nas'alullah yataqabbal. Ghafarallahu lana wa lakum wastur uyubana. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Dan untuk yang terakhir, 1 minit, nasihat yang terakhir lah untuk semua umat Nabi SAW berkaitan dengan tajuk yang kita bahas. Terima kasih Al-Fadhil. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Wadi untuk rap dalam 1 minit. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan kepada semua kaum muslimin agar kita bertakwa kepada Allah dalam urusan umat Islam. Dan kita mestilah menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam dengan penuh tahqiq, dengan ilmu pada sesuatu isu yang kita bahas. Dan kita tidak bermudah-mudah dalam melontarkan apa-apa label ataupun apa-apa gelaran kepada sesama umat Islam dalam menyikapi perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam kalangan umat Islam. Hendaklah kita sentiasa mencari uzur bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa menanggung perkataan-perkataan mereka umat Rasulullah ni kepada tafsiran-tafsiran yang baik, kepada perkataan-perkataan yang baik.
Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di antara maruah seorang lelaki itu adalah dia faham perkataan setiap orang sekeliling dia ila mahmalin hasan. Walaupun perkataan tu dia boleh faham buruk, tapi dia kata la'alla, barangkali dia maksudkan dengan maksud yang baik macam ni. Itu Barangkali dia manhaj yang salaf betul. manhaj salafus salih. Subhanallah. Dia tak boleh kata terus. Saya baik sangka Dia tak boleh terus. Ni nak buat apa ni, bid'ah ni, kufur syirik ni. Dia tak boleh. Sembah kubur. Dia tak boleh ada macam ada mazhab lain yang kata macam ni, barangkali dalil dia sekian berdasarkan qiyas ini, berdasarkan istinbat ini, istitrat ini, dia keluar ni pendapat ni. Ya. Ini manhaj para ulama zaman berzaman. Subhanallah. Berteraskan Subhanallah. Itulah Itu dia. yang kita selalu dengar, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah kita berada di penghujung siri podcast bersama dengan saya, Wadi Anwar. Tajuk untuk kali ini, Ustaz, tawassul dan istighasah, konsep dan salah faham. Kita doakan supaya semua mutiara ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat difahami dengan baik oleh semua umat Nabi SAW, tak kira di side mana pun mereka. Betul. Kita doakan mutiara ilmu yang Ustaz Adam Iman kongsikan pada hari ini masuk ke dalam hati dan sanubari mereka, menerangi hati mereka untuk mereka melihat satu side yang berbeza lah untuk kali ni punya podcast supaya kita tidak dibuang oleh Rasulullah, nanti kita takut bila kita ya Rasulullah terlalu berburuk sangka dengan umat Nabi sehingga mengeluarkan dengan mudah daripada dairah al-millah. Itu yang paling kita takut. Yang tu kita harapkan kali ni supaya mutiara ilmu yang kita dapat pada kali ini insya-Allah dijadikan oleh Allah Taala sebagai ilmu yang bermanfaat untuk semua umat Nabi SAW. Terima kasih sekali Ustaz Muhammad Adam Iman. Terima kasih Ustaz. Tasyarraf bi liqa'ikum bi ru'yatikum bi liqa'il awal. Amin. Untuk kali pertama ni terima kasih banyak. Amin. Sudi bersama dengan podcast UWA, dan insya-Allah kita atok nanti untuk podcast yang akan datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.